Saya bagi tahu salah satu jawapan dia. Dia ada sekurang-kurangnya 3 sebab kenapa Nabi singgah ke Masjid Aqsa dulu baru naik. Salah satunya tuan-tuan adalah ni nak membuktikan agama ni dia komplit. Masjidil Haram, tuan-tuan bayangkanlah siku saya ni Masjidil Haram kat Mekah dan Nabi naik buraq ke Masjidil Aqsa sini. Naik buraq. So ini dalam ini dipanggil horizontal line. Betul tak? Okey, pergerakan selepas ini line dia mendatar ke atau menaik? Menaik sebab dia akan pergi ke Sidratul Muntaha, melalui langit demi langit. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, macam-macam lagi lah. Okey, jadi tuan-tuan, ni line pertama, yang ni line kedua. Tuan-tuan ada perasan apa-apa tak kalau yang tuan-tuan ada terimbau apa-apa tak kalau tuan-tuan nampak macam ni? Tuan-tuan, ini adalah kita panggil essential, essence dalam agama ni. Ini sebenarnya adalah gambaran essence dalam agama. Okey, saya pendek cerita. Tuan-tuan, ini kata ulama, vertical line ni adalah message kepada hablu minallah. Tuan-tuan, Nabi naik, jumpa Allah, nampak syurga, kan? So, untuk kita dapat syurga, untuk kita mendekati Allah, untuk kita fulfill keperluan dan kehendak agama, ada 2 syarat. Ini syarat pertama, iaitu hablu minallah. Jaga hubungan dengan Allah, tak tinggal solat. Kan kita cerita tadi pasal solat, Zohar apa semua tadi. Okey, tu. Jaga hubungan dengan Allah. Kena ada good relationship dengan Tuhan. Sebab dia pemberi rezeki dan kita nak rezeki. Kita nak kesihatan, Allah yang memberi kesihatan. Kita nak ketenangan, Allah yang bagi ketenangan. Kita nak kebahagiaan, Allah maha memberikan kebahagiaan.